Jangan kita takut, jangan kita sehati. Walau macam mana pun kita berpuasa, walau macam mana pun kita dalam kerapanan, itu bukan alasan. Sebenarnya dengan majlis pada hari ini kami mohon hidayah dan taufik. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan pada kami. Bukalah pintu hati kami, lapanglah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kita perlu membina organisasi ini dengan integriti yang tinggi, kepercayaan yang kokoh serta persahabatan yang erat di semua hari. Mudah-mudahan ukhuwah kita sama hari lebih kuat, insya-Allah. Malah kali main cukup tahun nak raya, anak man pun tak ada lah. Tak lagi kita pisah. Kita kena ada faham plan. Faham tak akhirnya kita SAG7 kita ada peluang macam-macam. Bukan sangat mudah. Kita ada 5 projek. Terima kasihlah hari ini sebab saya pun menanti selama 3 hari dan untuk nak datang ke program ni. Sebab bagi saya program untuk nak mengeratkan silaturahim ni memang cukup penting. So